Alhamdulillah, syukur. Perubahan Perubahan. lebih baik daripada tadi lah. Ni boleh nampak dia punya beza dia bila label kaki tu kanan dan kiri sama. Tu boleh nampak. Itu paling ketara boleh nampak. Alhamdulillah sini yang rawatan ni lebih baik daripada yang sebelum. Okay, Alhamdulillah, syukur kita untuk Allah Ta'ala. Okay, apa masalah dari mana nak ke mana? Tangkap ke Juwerun. Okay, masalahnya? Masalahnya sedis. L4, L5. Tulang bengkok sekali lah ni. Tulang bengkok sekali. Berapa lama dah? Sudah 5-6 tahun dah. 5-6 tahun. Akibatnya berjalan susah ke senang? Oh, susah. Sakit bawah punggung, pinggang, lenguh, bisa kebas tebal, kaki pun ada seni lenguh. Kaki ni macam, bukan macam, memang lembik lah gitu. InsyaAllah. Lepas terapi macam mana rasa? Alhamdulillah, syukur. Perubahan Perubahan. lebih baik daripada tadi lah. Ni boleh nampak dia punya beza dia bila label kaki tu kanan dan kiri sama. Tu boleh nampak. Itu paling ketara boleh nampak. Nak cakap rasa tak boleh cakap lah pasal rasa macam dia. Tapi bila label kaki tu ketara, alhamdulillah sini yang rawatan ni lebih baik daripada yang sebelum. Okay, Alhamdulillah, syukur kita untuk Allah Ta'ala. Kita doakan agar Kak ni sihat, diberkati Allah kan. Terus dia bertakwa kan. Follow saya Cik Master Riaz. Jangan nangis.